guys, kita dalam sesi sesuatu resepi dan sekarang dah hujung Ramadan tau. Okey, so kita nak buat martabak Singapore daging. Bahan-bahan dia tengok kat sini ada 4 bahan je, sangat mudah. Okey, untuk minyak kita pakai butter. Tak kisah budget ke butter. Sekarang kan musim-musim nak raya kan, nak pakai satu butter korang yang mahal tu pun boleh. Okey, lepas tu masukkanlah martabak daging NZ Food. Masak depan belakang ikut cita rasa. Macam kita orang suka yang kurang-kurang garing sikit. Okey, lepas tu kuali tak payah tukar. Masukkan je telur. Telur yang dah dihancur-hancurkan tu, masukkan je kat dalam tu. Tuanglah daging. Untuk resepi daging boleh tengok video kami yang sebelum ni. Daging kerasan sangat mudah, sangat simple tau, dan semesti sedap. Okey, so masak dia dan boleh terbalikkan. Ini cara kita orang terbalikkan lah. Bagi tak kena tangan kuali tu. Aduh, jangan tengok pula kuali tu. Minta maaf lah ya aib. Okey, lepas tu tuang balik dan letaklah tabur-taburkanlah daging-daging dekat atas tu. Nak hias dengan cili boleh, daun-daun segala pun boleh. Ikut cita rasa korang. Okey, dan atas tu letak cheese. Nak bagi cair, tutup kuali tu. Alright, untuk air kita buat air masam-masam sikit lah. Tuang cordial, perisa apa pun tak kisah. Masukkanlah ais, masukkanlah buah-buahan tin dan juga air Yakult. Yogurt je tak kisah, apa-apa pun tau. Campur sedap. Okey, dah siap dah. So inilah hasilnya korang. Selamat mencuba.